Untuk video hari ketiga di Jakarta, kita mulakan dengan breakfast dulu dekat hotel. Kemudian kita akan jalan-jalan dekat Tanah Abang untuk shopping kain lace kat situ dan baju local brand. Tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan video ni. Blok ni pun boleh pergi juga. Kalau tak sini tak pergi tak nampak. Ini bukan barang kita. Asal ini bukan kain. Hotel ni dia ada option untuk kita ambil sekali dengan breakfast dia. Sebab dekat Indonesia ni dia tak ada makanan macam dekat Malaysia. Breakfast macam-macam. Ada nasi lemak, ada roti canai dan macam-macam lagi. Tapi dekat Indonesia ni tak ada makanan-makanan macam tu yang jual kat luar. So aku recommendkan untuk korang ambil breakfast dekat hotel. So breakfast dia macam yang korang boleh tengok dalam ni lah. Ada pastry, ada juga wedges tadi, ada beef stew. So kenyang lah juga. So ni makanan yang aku ambil pagi tu. Tapi lepas aku ambil ni, dia ada tambah juga dengan nasi dengan kari ayam. Destinasi seterusnya, Tanah Abang. Ada apa dekat Tanah Abang ni? So kalau orang Malaysia, dia pergi ke sini memang dia nak cari satu je, kain pasang. Kat sini kain pasang dia memang murah dan banyak sangat pilihan. Macam yang korang boleh tengok dalam video ni, kalau kita orang sampai sini memang kita orang borong habis-habisan. Macam trip kali ni sebab ada wedding, so kita beri kain yang sama tu. Macam nak habis dah kain dia. Untuk trip Tanah Abang kali ni aku tak dapat nak shoot video sangat sebab aku kena bawa barang. So ni aku includekan sekali trip ke Tanah Abang tahun lepas. Kenapa aku masukkan footage ni? Sebab aku nak bagi tahu korang tips kalau korang nak pergi ke Tanah Abang. Kalau korang nak bergerak kat Jakarta ni, korang boleh ambil taksi Bluebird sebab dia memang takkan scam. Dia akan ikut meter. Ataupun korang boleh juga ambil Grab daripada hotel. Kalau korang bergerak daripada Hotel Escort, korang akan lalu jalan ni. Tapi building yang korang nak pergi tu adalah building yang tinggi kat depan sana. So berhenti je dekat seberang jalan ni and lintas. Kalau korang nak suruh dia hantar betul-betul depan entrance blok A tu, sebab kat situlah kita nak beli kain kan, nanti dia akan jadi lebih mahal ataupun dia akan jadi lebih lama sebab kat depan tu lebih jam sikit. Korang ikut je jalan yang kita orang lalu dalam video ni. Nanti senanglah sikit, korang dah sampai sana, korang tahu kat mana nak lalu. Satu tips yang paling penting kalau korang memang plan datang sini nak beli kain, korang kena bawa satu luggage yang kecil tu. Sebab nanti kalau korang beli kain banyak-banyak, tak adalah korang kena angkat beg plastik yang besar dan berat tu. So kalau korang ada beg macam ni, senang korang just tarik aja. Kalau korang dah nampak building ni, entrance blok A tu betul-betul berada kat bawah jambatan tu. Video ni akan panjang sikit sebab aku akan tunjukkan jalan untuk korang pergi ke tempat yang jual kain tu. Sebab Tanah Abang ni dia ada 5 blok dan dia ada 10 tingkat. Jadi yang jual kain tu hanya satu tingkat saja, iaitu tingkat B2. Dan waktu operasi dia hanyalah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Tapi kalau pukul 8 pagi tu mungkin tak banyak sangat kedai yang buka, korang boleh pergi pukul 10. Cuma kalau korang nak mencari-cari kat situ, baru nak cari tempatnya tak jumpa semua, masa akan jadi limited and korang dah penat. So ikut je video kita orang ni daripada entrance sampai ke lantai B2 tu, tempat kita orang beli kain. Ikut je dalam ni, korang akan tahu kat mana. First korang kena turun satu lantai ke bawah, ambil eskalator pendek ni. Lepas tu kat depan tu korang nampak ada satu eskalator yang panjang tu kan. Korang pergi kat situ, turun lagi satu lantai. Sambil tu aku tunjukkan juga apa yang dijual dekat lantai-lantai yang lain ni. Dah sampai bawah ni, korang pusing belakang and cari lagi satu eskalator untuk turun ke satu lagi lantai ke bawah. Dekat sini korang boleh tengok lah, ada orang jual-jual kain pelekat, ada jual telekung semayang. Basically baju-baju yang dah siap lah. Masa kita orang pergi tahun lepas ni, eskalator dia rosak, so kenalah naik tangga ni. So turun ke bawah lagi satu lantai, korang nak boleh tengok ada orang jual kain-kain dekat bawah tu. Dekat bawah ni ada beratus-ratus kedai yang jual kain pasang. Ada kain pasang perempuan dan juga ada kain lelaki yang biasanya orang buat coat lah. So kalau nak tempah blazer ke apa kat sini pun boleh juga. Kalau korang nak shopping kain dekat tempat yang kita orang selalu beli, korang boleh tengok kedai ni, 17 Collection. So dekat sini dia ada jual kain lace lah, kebanyakannya French lace. Tapi ada juga kedai lain yang kita orang pergi beli kain yang macam ada corak-corak tu. Tapi kedai-kedai lain pun okey juga. Cumanya kita orang selalu pergi kat kedai tu.
Selalu aku pergi Jakarta ni aku selalu pakai jersey tau, sebab panas kan. So bila aku sampai kat kedai dia ni, dia akan tanya aku lah main bola ke tak, dan dia siap ajak main futsal lagi. Tapi tak pernah berkesempatan lah nak join diorang main futsal. So kalau korang memang minat dengan French lace ataupun semi French, korang boleh beli kat kedai ni. Memang murah. And dia ada banyak corak. So kalau korang tunjuk kat dia corak, and dia akan tolong carikan corak yang lebih kurang sama. Kalau tak ada kat kedai ni, dia pergi ambil kat kedai lain, harga masih lagi sama. And then korang boleh juga beli kain lining dekat sini. Memang betul-betul murah. Ni 2 meter setengah juga. 2 meter setengah. Boleh lah yang kabel yang kalau korang nak tengok ada apa dekat lantai-lantai yang lain tu, korang boleh pergi dekat lift dia. Dia akan tunjukkan apa yang ada dekat lantai-lantai lain. Macam aku nak cari pakaian lelaki, t-shirt. Sebab dekat sini pun ada juga jual local brand Indonesia, tapi bukanlah yang famous sangat. Cumanya dia punya kualiti tu memang baik and harga dia murah. Yang local brand tu aku akan tunjuk sekejap lagi. So ni kita jalan-jalan dulu dekat lantai-lantai yang lain. Satu lagi tips yang penting, korang kena hati-hati dengan penyeluk saku. Sebab dekat sini pun ada juga 1-2 kali yang kita orang perasan ada orang cuba untuk menyeluk saku. Cumanya korang kena beware of your surrounding lah. Tapi kejadian tu sangat-sangat jarang lah. So far aku boleh kata Tanah Abang ni masih lagi selamat untuk dikunjungi. Ini adalah salah satu local brand yang ada dekat Tanah Abang. Dia jual harga yang borong lah. Kena beli beberapa helai baru boleh dapat harga yang murah tu. Tapi semua design-design dia agak lawa, and dia punya material dan cutting semua memang cun gila weh. So aku beli je banyak-banyak kat sini. Korang tengok lah design dia, bersepah-sepah weh kat bawah tu. And masa aku beli ni ada orang lain borong macam dia nak jual kat tempat lain lah. Aku tak pasti juga, tapi design ni memang lawa gila. Dekat sini dia bagi korang try, tapi kat sini tak ada fitting room lah. So kena sarung-sarung macam tu je lah. Kena pakai 2 lapis. Yang double XL ada? Double XL tak ada, dia cuma paling besar XL aja. XL aja? Yang besar bang, Boleh tengok? Ini ya? Iya. Ini L. Ada. Itu je video dekat Tanah Abang. So lepas ni kita orang nak pergi balik ke hotel, siap-siap untuk makan malam pula. Kali ni makan malam kita orang makan dekat Plaza Indonesia. Untuk perjalanan balik kita orang ambil Bluebird taxi je, sebab kat situ ada banyak sangat Bluebird taxi. Just tunggu tepi jalan, nanti akan ada salah satu taxi akan berhenti untuk korang. Kalau nak tunggu Grab takut nanti kena tunggu lagi 10 minit sebab kat situ jam. So ambil taxi adalah option yang paling mudah lah. Dan kat tepi-tepi ni korang bolehlah tengok betapa kerja kerasnya orang-orang Jakarta mencari rezeki yang halal. Korang tengok kat situ banyak benda-benda untuk shipping lah. Kalau dalam Guni ni yang diorang akan shipping, kebanyakannya pergi ke Malaysia lah kot. Orang Malaysia pun banyak beli kat Jakarta ni kan. Alright, so that's all. Kita akan pergi makan pula malam ni. Kalau tak bagi dia marah tak? Ada, nak marah dia. Cuma dia ngomel. Oh, dia ngomel lah. Berutuk Oh, tapi dia akan kacau-kacau lah. Tak kacau, nak berani. Jangan minta dia. Berani kalau dia kacau.
Disebabkan ada lagi masa sebelum kita nak pergi makan malam ni, so aku sempatlah juga pergi shopping dulu dekat Tamrin City dengan wife aku and beli sikit-sikit barang lah. So malam ni kita orang akan makan dekat Seribu Rasa dekat Plaza Indonesia. So nak pergi ke sana daripada Escort Hotel boleh lalu Grand Indonesia Mall. So kat situ ada aircon sikit lah kan. Bem. So inilah dia Seribu Rasa. Harga makanan kat sini agak up sikit lah, tapi bukan aku yang bayar. So okey lah kan. So makanan-makanan yang disediakan dekat sini korang boleh tengok kat dalam menu ni. Aku ada sediakan sikit footage lah. Ada sate, ada masakan-masakan macam ikan masak, masakan Indonesia lah Aku tak pasti apa nama dia. So ni adalah makanan-makanan yang kita orang order. So far bagi aku kat sini makanan dia sangat-sangat sedap lah. Kenalah dengan harga yang dia charge tu kan. Okay guys, thank you for watching. Itu saja video untuk trip Jakarta. Untuk next episode kita akan pergi ke destinasi yang seterusnya. Jumpa lagi korang dekat video yang akan datang. Kalau korang suka, please like, comment and subscribe. Thank you guys.